Ia adalah satu kejayaan yang besar. Tahniah kepada CIDB, Wheel Expo dan Cube. Yang pentingnya Kementerian Kerja Raya yang bersama menjayakan ICW pada tahun ini. Daripada tak berapa banyak booth menjadi 350 booth dan daripada hanya satu seminar convention, beberapa convention yang diadakan serentak, antaranya Women Way Forward Convention, FM, Facility Management Convention, Modular Convention dan juga Digital. Kerana kepentingannya Menteri merasmikan, walaupun beliau sibuk dan ada program di luar negara, beliau balik khusus untuk hadir ke ICW. Ia menunjukkan kepentingan dan begitu ramai sekali yang hadir. Target 15,000 pengunjung yang berminat dalam construction industry ini. Ada beberapa teknologi yang saya lihat tadi yang menunjukkan bahawa construction industry sentiasa mencari teknologi baru. Dan kita harap kepada pemain industri dan penggiat industri pembinaan teruskan mencari segala teknologi baru yang lebih murah, lebih tahan dan lebih cepat dibina. Bagaimana kita lihat tadi rumah bagaimana boleh dibuat seminggu misalnya dengan modular system, mungkin lebih awal daripada itu. Bagaimana kita ada produk-produk daripada luar negara juga dipamerkan, daripada Vietnam, daripada Korea, Cambodia, daripada Korea Selatan. Contohnya teknologinya boleh mengurangkan tempoh pembinaan daripada setahun kepada 3 bulan. Itu juga boleh diteroka tentang perkara teknologi yang berkaitan.